Rumah Konelot dekat Bukit Jelutong untuk dijual. Rumah ni terletak di Jalan Kubah. Rumah freehold open title dengan bukaan rumah saja, binaan rumah ni 28 kaki, and then kalau tengok bahagian depan boleh muatkan lebih kurang 4 buah kereta. Ada tanah kat bahagian tepi ni. Tanah dia total 4,700 kaki persegi, 53 kali 88. Okey. Dari tepi sana sampai ke teres sini, bukaan dia 42, rumah bukaan 28. Free pokok rambutan, ada kelapa pandan, ada pokok cempedak, pokok manggis, ada pokok cempedak lagi kat bahagian sini. Jom kita tengok bahagian dalam. Okey, going in, korang akan nampak rumah ini. Rumah ni dia split level, ada tangga kat sini. Ni kawasan dia punya living area. Rumah memang besar lah, bukaan 28 tau. 28. Ini kawasan living area, and then ini kawasan dining. Kawasan dining dia ada pintu untuk keluar ke bahagian tepi sini. Ni korang boleh chill-chill bersama keluarga, lepak sini. Kat bahagian bawah ada satu store, bawah tangga sini. And then ini bilik tetamu, siap ada toilet sana. And then ini kawasan dia punya kitchen. Okay, actually rumah ni owner dah renovated tau. Owner dah extend, lebarkan dapur bahagian belakang. So kat bahagian sini boleh lagi jadikan ruangan dining. Kalau sini korang buat dining, yang ini kawasan second living area. Ada satu pintu untuk ke tepi, dan ini bahagian belakang yang mana owner original dia kat sini adalah bilik maid, tapi owner dah pecahkan jadikan dapur. Dapur pun dah ada table top macam ni. Ada ruangan sana untuk laundry. Kat bahagian belakang ni, actually dari bilik sana korang boleh ke luar bahagian dapur sini. Dia ada satu pintu yang boleh attach ke toilet. Going up, kat bahagian atas ada satu lagi living area yang mana ada balcony sana. Kat bahagian atas ni ada lagi 4 bilik. Let's go, jom kita masuk. Kita mula dengan bilik master. Ni bilik master, korang tengok seluas alam bilik master kat sini. Walaupun owner dah buat built-in wardrobe, still ada lagi ruangan yang selesa macam ni. Spacious tau rumah dia. Memang sangat luas. Ada toilet sendiri kat sini. Ni toilet dia, tempat mandi, tempat membuang, dan ada 2 sinki. Tak gaduh lah laki bini pagi-pagi nak gosok gigi. Jom kita tengok lagi bilik. Okey, ni ada small room. Bilik ni yang keempat ni dia small room lah. Dia jadi macam office saja. Owner dah buat macam dia punya office, tempat